Kalau Allah sendiri bersumpah dengan 10 hari ini dalam Al-Quran, kenapa kita masih tak ambil peluang keemasan ini? Kita semua tahu, kalau manusia bersumpah dengan sesuatu, kadang-kadang itu hanya adat. Tapi, bila Allah bersumpah, itu tanda amat penting dan agung. Dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2, Allah berfirman, demi Fajar dan demi 10 malam. Majoriti ulama tafsir, termasuk Ibn Kathir, At-Tabari dan Al-Qurtubi menyatakan 10 malam ini ialah 10 malam pertama Zulhijjah. Kenapa 10 hari ini Allah muliakan? Kerana inilah hari-hari yang terkumpul padanya semua bentuk ibadah besar. Kita ada solat, puasa, sedekah dan haji yang hanya boleh dilakukan dalam tempoh ini. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zam indallah wala ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintainya untuk beramal padanya daripada 10 hari ini. Maka perbanyakkanlah padanya tahlil, takbir dan tahmid. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibn Hibban dan dinilai sahih oleh Al-Arnaud. Kita semua dah pernah rugi dalam hidup. Tapi jangan sampai rugi 10 hari paling mulia dalam setahun ini. Gunakan waktu ini untuk ubah hidup. Mulakan semula. Amalkan zikir, solat awal waktu, puasa sunat. Follow dan komen, saya nak rebut 10 hari ini untuk dapat episod 2 esok, insyaAllah. Tentang kenapa umat kita yang pendek umur ni tetap boleh kalahkan umat Nabi Nuh dalam pahala.